Okay guys, Assalamualaikum. Saya nak borak-borak filem. Ada 3 filem saya nak borak-borak kat sini. Satu filem yang terbaru saya tengok. Satu filem yang terlama saya tengok. Bukanlah terlama, filem lama. Dan satu lagi filem yang agak-agak baru lah saya tengok. Filem yang saya rasa horror yang mantap. Okay, saya mulakan dengan filem baru lah. Saya tengok The End of Oak Street. Cerita yang sekarang tengah ada kat program. Menarik cerita ni, konsep dia. Korang bayangkan lah, korang punya kawasan perumahan, tiba-tiba satu hari korang bangun tidur, lepas berlakunya hujan lebat semalamnya dengan cahaya terang, tiba-tiba hilang cahaya. Besok pagi korang bangun, kawasan perumahan korang berjiran dengan zaman Jurassic. Tiba-tiba ada hutan zaman Jurassic dekat sebelah taman korang. Dinosaur masuk kawasan rumah korang, dengan T-Rex-nya, dengan pelbagai dinosaur lagi. Dan itu dia punya cerita dalam cerita ni. Menarik, memang menarik dia punya konsep. Dan pelakon-pelakon ni pun pelakon-pelakon ni lah yang mantap-mantap lah. Ewan McGregor, Anne Hathaway, anak-anak dia ni saya tak kenal. Dua ni lah, Ewan McGregor dengan Anne Hathaway ni memang pelakon yang kita kenal lah. Dan dimulakan dengan sangat baik. Saya suka dia punya visual, sebab cerita ni dia menggambarkan zaman 80s. 80s. Dan dia punya color, dia punya texture, grain dia tu, dia punya tak nampak terlalu clean. Dia nampak macam 80s. Tu saya suka. Kita boleh rasa mood 80s tu kan. Okay, so yalah, kisah dia berkisah dekat ni je lah, kawasan ni lah, Oak Street ni. Dan satu hari, macam saya kata tadi, diorang, kawasan perumahan diorang ni dicerobohi, atau saya tak boleh spoiler lah macam mana dia boleh berjiran dengan dinosaur ni semua. Dan tapi ada tapi lah, cerita ni sebenarnya dia menghampakan lah, sedikit menghampakan pada saya. Dia tak mencapai betul-betul dia punya potensi untuk boleh pergi lagi kempak. Masih terlalu banyak klise Hollywood dalam filem ni lah. Benda-benda yang karakter-karakter yang membuat tindakan-tindakan bodoh. Budak-budak ni yang berani-berani sangat, macam keluar sendiri walaupun kawasan dekat luar banyak dinosaur. Dengan yalah, benda-benda yang kita akan, kalau korang tengok cerita ni, korang familiar dengan apa yang berlaku. Action dia, suspense dia tu terlalu biasa. Dan ending dia ada dimainkan dengan ada sedikit sentuhan time travel. Filem ni juga ada bermain dengan portal masa. Situ menarik lah, sentuhan itu menarik, tapi still bukan benda yang terlalu wow lah, bukan benda yang baru. Dan cakap pasal suspense tadi, saya cerita kepada cerita yang kedua saya nak borak, Obsession. Cerita horror tanpa hantu yang disturbing dan menyeramkan. Tak tahu untuk semua orang menyeram ke tak. Ada pada setengah orang mungkin tak. Ada setengah orang mungkin dia prefer filem yang ada hantu, yang nampak hantu. Tapi saya suka filem ni. Filem ni adalah satu contoh filem yang cara yang betul untuk menimbulkan rasa horror, rasa creepy tu. Kenapa filem Obsession ni dia berkesan untuk timbulkan rasa tu lah kepada saya, at least. Yang cerita-cerita lain, hantu lain, tak seram pada saya. Saya tak minat sangat cerita hantu sebab cerita hantu pada saya tak seram. Sebab kita boleh budget, kita boleh predict apa yang akan berlaku. Sebab kalau dah tengok banyak cerita hantu, kita tengok shot-shot dia, kita dah tahu macam mana lepas ni mesti lepas ni ada jump scare sini, mesti ada lepas ni jadi benda ni kan. Dan bila keluar hantu pun saya tak rasa seram pun, sebab
kadang cerita hantu ni kita hanya ada rasa terkejut dia, kita tak ada rasa seram pun. Jump scare lah, terlalu banyak jump scare yang senang untuk buat orang terkejut. Tapi nak buat orang takut, filem ni boleh. Filem ni dia ada creepy tu, eerie tu kan. Saya perasan bila satu filem yang berahsia dengan penonton, dia tak bagi all out, dia tak bagi semua, dia ada tinggalkan misteri. Cerita tu yang akan bagi rasa menarik untuk menonton, rasa seram. Dua contoh mudah yang saya nampak dalam filem ni yang jelas. Kita tak nampak, bila berlaku scene horror tu, kita tak nampak pun karakter perempuan tu, siapa nama dia? Lama kena check jap. Okay, Nikki, girlfriend secara tak naturalnya kepada si Bear ni kan. Okay, Nikki ni bila dia buat benda-benda pelik-pelik, korang takkan nampak dia dengan jelas tau. Korang akan nampak dia dalam bentuk siluet, nampak dalam gelap, dalam bayang. Korang takkan nampak muka dia dengan jelas. Benda yang kita tak nampak ni, kita tak nampak jelas ni yang buat kita takut. Benda atau konsep secara lebih besar, benda yang kita tak tahu dan kita tak kenal tu kita takut. Sama juga dengan kalau cerita-cerita seram. Tu pasal bila saya tengok cerita hantu, kalau kita dah nampak hantu tu, kita dah tahu kisah dia, dah seram tu dah tak ada, misteri tu dah tak ada. Benda yang kita tak tahu, kita tak nampak ni, kita rasa takut. Dalam apa benda pun. Macam satu part dia suka keluar dalam gelap kan. Ada satu bahagian tu yang mula-mula tu, bila si Bear dia patahkan one wish below, tiba-tiba Nikki tu dia berdiri depan pintu kan, dalam keadaan siluet gelap, tak nampak. Benda-benda macam tu memang dia akan bagi rasa kita creepy lah. Dan benda ni banyaklah dalam filem ni, pendekatan yang macam ni, dengan dia punya sound design dia apa semua memang mantap. Dan kalau nak buat cerita hantu, buatlah macam ni. Janganlah bagi semua kan, janganlah tunjuk. Kadang-kadang cerita hantu yang paling saya rasa gagal nak buat rasa takut, bila penonton nampak hantu dulu daripada pelakon dalam filem tu. Dan pelakon dalam filem tu, pelakon tu patutnya dia rasa takut, tapi penonton yang nampak dulu hantu tu. Macam benda tu, tak tahulah, mungkin setengah orang terkejut dah kan. Okay, saya rasa itulah cukup obsession. Dan lagi satu cerita yang saya rasa ramai orang cakap cerita di best, dan saya agak malu jugalah sebab saya baru tengok cerita ni. Orang sangat memuji-muji cerita ni, Shawshank Redemption. Saya baru tengok itu, dan memang ini saya rasa filem yang sangat best lah. Saya susah nak cakap, nak point apa dia punya yang saya rasa best sangat cerita ni. Of course skrip, dia punya payoff dia, macam mana ending dia, macam mana watak siapa yang Tim Robbins tu, lakonan Morgan Freeman dengan Tim Robbins. Tim Robbins ni Andy, si Morgan Freeman ni Alice Boyd, lain pula ke? Apa dalam cerita tu nama dia? Red. Red. Dalam cerita ni orang panggil dia Red. Andy ni dia baru masuk penjara dengan tuduhan bunuh isteri dia dengan lelaki lain. Diorang ada skandal, dua-dua mati, dan semua bukti mengarah ke Andy. So sepanjang penceritaan ni, dari awal tu kita tak tahu Andy ni salah ke tak. Dia pun tak, dia dituduh salah tapi dia tak pernah mengaku, dan dia pun macam tak ada rasa nak cerita sangat pun dekat cellmate dia atau orang-orang dalam penjara tu. Dan benda ni berlalu sampai akhir, dan dekat akhir tu nanti kita akan dapat jawapan dia. Di pertengahan tu kita akan dapat jawapan dia. Dan bila dah dapat jawapan tu, sesuatu
besar boleh berlaku dalam penceritaan tu, tetapi dia beralih, bertukar haluan ke jalan yang lain dengan jahatnya warden dekat tempat tu yang membuatkan tindakan tu, memberi harapan kepada Andy ni musnah macam tu je. Dan bertitik tolak dari situlah Andy ni buat sesuatu yang memang warden ni dengan koncu-koncu dia, poli-poli dalam tu mendapat lah, mendapat. Dan saya pun berasa puas hati tengok cerita ni. Sebuah filem yang endingnya sangat best, dengan plot twistnya yang memang saya tak jangka langsung. Dia punya cerita pun, dia punya cerita berlaku pun tak ada terlalu agresif. Walaupun cerita dalam penjara, ada bergaduh apa semua, tapi overall flow dia subtle, even rasa macam menenangkan walaupun cerita ni dalam penjara. Lakonan si Tim ni, sebenarnya saya tak familiar dengan kerja-kerja dia sebelum ni. Saya macam tak perasan dia ni dalam filem-filem lain. Lepas tu saya cek balik, rupanya banyak dah filem dia yang saya tengok, tapi dia bukan watak utama lah. Morgan Freeman jangan ceritalah. Tapi itulah, Morgan Freeman ni daripada dulu dah tua, sampai sekarang pun sampai sekarang lagi tua kan. Wah, saya tak tahu masa tu umur dia berapa masa dia berlakon cerita tu. Saya kena aja dia dah tua. Okey, banyaklah pelakon-pelakon lain yang memang lakonan mantap lah. Warden tu walaupun wataknya jahat, memang lakonan dia mantap lah kan. Sebab tu saya rasa dia betul-betul macam geram orang tua ni. Ini satu filem yang wajib tengok lah kalau orang yang belum tengok, The Shawshank Redemption. Orang kata kalau kau minat filem kau tak tengok cerita ni, memang tak patut lah. Itulah saya pun macam, aku baru tengok cerita ni. Itulah antara filem-filem yang saya baru tengok beberapa hari ini, dan yang masih ingat saya nak perkatakan. Yang pertama tadi, boleh nak pergi tengok, masih cerita yang menghiburkan, popcorn movie dengan ada apa nak cakap, adalah twist dalam cerita tu yang menyeronokkan. Konsepnya, yang second tadi Obsession, agak lama dah, ramai pun dah tengok, tapi belum tengok, korang boleh try tengok. Dan tak perlu ada hantu untuk rasa seram. Dan yang last ni memang wajib tengok lah kalau korang peminat filem. Dan kalau korang yang jenis minat filem action, popcorn movie meletup-letup, mungkin bukanlah kan. Tapi kalau yang suka drama dengan storyline yang baik, lakonan yang mantap, Shawshank Redemption. Okey, terima kasih.